Ramai orang tak sedar, bila pilih lampu rumah, diorang akan buat kesalahan yang besar menyebabkan rumah jadi tak selesa. Kesalahan yang pertama, terang sangat. Sakit mata. Lepas tu, kalau yang malap pula, rumah jadi tak hidup. Macam mana ni? Kesalahan yang kedua, kalau ambil lampu putih, nampak clear sangat. Kalau ambil lampu kuning, salah tempat, boleh jadi malap. Macam mana ni? Last sekali, pilih lampu tak kena dengan ruang. Macam lampu ni, tak kena letak dalam tandas. Tengok ada lampu yang sesuai untuk ruang tamu, bilik tidur dan juga dapur ataupun tandas. Tapi bukan yang ni tau. Sebab itulah, kalau korang tak tahu nak pilih macam mana, datang je ke W Lighting. Belakang sikit boleh. Datang je ke W Lighting sekarang. Kita akan tolong dari A sampai Z. So apa tunggu lagi? Jomlah.